Assalamualaikum dan hai. Video kali ini saya nak tunjuk macam mana nak lihat profit and loss yang kita rekodkan dalam website POS. Profit and loss ni dia kira kita punya income dari kita punya POS sale, dia kira juga income dari sumber lain, dan juga dia kira semua perbelanjaan kita dengan syarat kita rekod lah. Jadi untuk pergi ke profit and loss, tekan butang menu, pergi ke bahagian report, ada tab profit and loss. Jadi profit and loss untuk bulan ni kita boleh nampak income daripada POS sales kita ada RM707.08. Untuk revenue selain daripada POS, kita ada servis RM100, commission RM200.5, asset sales RM100 dan other income RM100. So total kita punya income adalah RM1,257.08. Untuk cost kita ada untuk COGS lah RM10. So dia yang ini tolak ni jadi 1247.08 sen. So untuk expenses total semua ada RM478.90. Jadi P&L tolak expenses jadi RM768.18 lah untuk bulan Oktober. Okey, kita boleh juga tengok yearly untuk tahun 2025, dia combine lah daripada Januari sampai hari ini. Total profit and loss kita RM878.18. So adalah beza dia kat sini tadi. Okey, itu adalah untuk profit and loss. Kita boleh save attachment, dia akan download PDF lah, kita boleh share dengan kita punya team. Okey, selamat mencuba.